Jadi, bila kita dah siapkan semua bahagian, kita boleh gunting. Masa gunting ni jangan lupa letakkan basi jahitan. Pada bahagian leher, kita letakkan basi jahitan kita suku inci. Okey, bahagian bahu setengah inci basi dia. Bahagian ketiak setengah inci. Bahagian dada, bahagian sisi, kita panggil bahagian sisi ni 1 inci basi. Kemudian bahagian bawah baju ni kita letak basi 1 inci. Okey, jadi kita dah pun siap potong bahagian depan. Okey, so ini hasil dia. Yang bahagian bawah tadi, border lace tadi, yang kita buang 4 inci. Okey. So, border lace tu nanti, dekat sini kita akan, basi dia 1 inci, kita akan lipat 1 inci. Kemudian border lace kedudukan dia akan jadi begini. Macam tu. Okey. Kedudukan border lace dia begini. Sebab tu tadi yang kita buang 4 inci daripada labuh. So, kita bila dah siap, bila kita dah jahit border lace ni, ukuran labuh baju dia kita akan dapat labuh baju yang kita nak tadi tu lah. Kalau kita tak buang, tapi kita still nak buat border lace yang macam saya tunjuk ni, nanti baju kita akan jadi dia lebih labuh. Lebih labuh. So, bila nak cantum dengan bahagian belakang nanti, tak boleh. Okey. Jadi, seterusnya, lepas kita dah siap ambil bahagian depan, kita ambil pula bahagian belakang. Belakang kita kena ambil ikut ira yang sama juga. Okey, tadi kita ambil ira menegak. Bahagian belakang, kita perlu ambil ira menegak juga. So, ni ada baki dia kat sini. Bidang kain yang saya gunakan ni, dia bidang 60. Jadi, saya boleh ambil dekat sebelah dia, dekat sini. Kita lipatkan saja, ratakan kain. Okey, ratakan kain dan kita boleh buat pola. Okey. Pastikan lurus kain kita ni. Betul-betul lurus, betul-betul licin dan kita boleh start buat pola. Okey, bahagian bawah ni kita gariskan sedikit. Okey, dan kita ambil macam tadi juga, bahagian-bahagian 5 bahagian dahulu. Di sini garisan bahu, kita ambil garisan dada. Formula dia dada bahagi 4, ukuran dada bahagi 4, kita dapat garisan yang kedua. Kemudian kita ambil garisan yang ketiga ni adalah garisan pinggang. Formula dia adalah ukuran bahu ke pinggang. Okey, garisan ketiga adalah garisan punggung. Daripada garisan pinggang ke punggung. 8 inci. Dan juga labuh baju. Garisan yang terakhir. Saya terus ambil. Baru saya garis. Okey, so kita gariskan setiap titik-titik yang kita dapat ni. Okey, kita dah dapat 5 garisan dekat sini. Baru kita buat pola yang kita nak. Kita mulakan daripada garisan bahu tadi. Kita ambil ukuran bahu. Bahu tadi bahagi 2. Saya dapat 6,5. Kemudian dekat bahagian dada pun kita ambil ukuran yang dekat sini tadi, 6,5. Sebab kita nak buat garisan lurus. Okey, nampak? Kemudian kita turunkan 1 inci dekat bahagian bahu ni. Kemudian bahagian leher, kita ambil ukuran sama dengan depan tadi. Leher, contoh leher anda 15 bahagi 6. Formula untuk bahagian leher mesti kena bahagi dengan 6. So, gariskan. Dan kat sini, okay, keruk, kita panggil keruk leher belakang. Kita turunkan setengah inci. Setengah inci dan kita bentukkan. Untuk keruk leher belakang ni, semakin besar ukuran leher, semakin luaslah keruk leher. Contoh ukuran leher anda 17. Anda boleh ambil keruk leher dia jadi 3/4. Kalau ukuran leher anda 18 dan ke atas, boleh buat keruk leher dia 1 inci. Dia sangat-sangat penting tahu. Sebab apa? Kalau contoh anda ukuran leher anda 18, anda ambil keruk leher setengah inci saja. Nanti baju anda akan jadi terjongkit dan juga tak selesa di bahagian leher. Okey, ini sangat penting. Kemudian seterusnya kita macam tadi, macam bahagian depan juga, kita nak dapatkan titik tengah untuk bahagian lubang ketiak kita. Daripada ukuran ni, jatuh bahu ke bahagian dada ni, kita bahagi 2. Gunakan tali tip. Dapat titik dekat sini. Bahagian belakang kita masukkan suku inci sahaja. Suku inci. Kalau depan 3/4, kalau belakang suku inci sahaja. Okey, sekarang kita pergi terus bahagian dada. Dia kena sama dengan bahagian depan tadi. Kalau cara saya, bila kita dah buat bahagian depan dekat sini,
Kita ikut sahaja. Kalau nak ukur pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita ikut sahaja ukuran yang kita dah dapat dekat sini. Okey, dada saya dapat 10 dekat sini. Pinggang 9,5. Punggung 10. Okey, so kita dah dapat ukuran-ukuran dekat sini. Kita boleh cantumkan. Ukuran yang dekat atas, bahagian dada, cara kita nak dapatkan ukuran ni adalah ukuran dada bahagi 4 tambah kelonggaran. Kelonggaran tu anda boleh tambah sama ada setengah inci ataupun 3/4. Kalau anda nak buat yang selesa, anda boleh tambahkan 3/4. Dekat bahagian pinggang adalah ukuran pinggang bahagi 4 tambah kelonggaran. Okey. Contoh kalau kita nak buat dart, cara formula dia adalah ukuran pinggang bahagi 4 tambah 1 inci untuk dart dan tambah kelonggaran. Okey, dekat bahagian ni. Ini adalah bahagian punggung. Punggung bahagi 4 tambah kelonggaran. Kelonggaran boleh letak 3/4 ataupun 1 inci. Dan yang bawah ni adalah sama dengan ukuran dekat bahagian punggung ni. Jadi bila kita dah dapat, kita boleh bentukkan. Untuk bahagian pinggang, kita nak buat sedikit dart. Jadi bila kita nak buat dart, kita kena ada ukuran mercu ke mercu. So mercu ke mercu yang saya ada 6,5 bahagi 2. Ini formula dia bahagi 2. 3 suku. So dekat sini 3 suku. So dekat sini nanti kita akan buat dart. Tadi pun sama. Daripada pinggang, paras pinggang ke dart bawah, ukuran dia adalah 4,5 inci. 3 suku. Okey. Jadi kita boleh cantumkan. Sama juga macam bahagian depan. Mesti kena guna bahagian curve yang melengkung ke dalam. Daripada pinggang ke punggung, melengkung ke luar. Dan daripada punggung ke labuh, guna pembaris lurus. So yang bawah ni tadi, kita naikkan 3/4. Pakai pembaris curve, bentukkan dia. Okey, jadi untuk bahagian dart ni, kita kena tanda juga untuk dart bawah. Jadi cara saya nak tanda dart bawah, saya gunakan jarum peniti, saya cucuk. Saya cucuk dekat bahagian tanda-tanda dart ni. Okey. Nanti saya boleh tanda dekat bahagian bawah. Sebelum kita potong, jangan lupa bahagian ketiak ni. Tanda. Yang ni guna pembaris lurus daripada garisan dada ke bahagian separuh lagi ukuran ketiak ni, kita pakai melengkung macam ni. Okey, guna pembaris L. Jadi dah pun siap. So kita boleh potong. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa letakkan basi. Sama juga macam bahagian depan. Bahagian leher boleh letak basi suku inci. Bahagian bahu setengah inci basinya. Ketiak setengah inci. Bahagian sisi basi 1 inci. Bawah basi 1 inci. Okey, dah pun siap kita gunting. Dan yang tadi kita tanda ni dengan peniti, kita boleh ambil kapur dan kita tandakan. So ni nanti kita akan jahitkan dart dia. Okey, dah pun siap bahagian kedua. Bahagian yang terakhir adalah bahagian tangan.